Kalau bergaduh, siapa yang mengalah dulu? Okey, kalau jujurnya kalau bergaduh, papa yang akan mengalah dulu. Mama jarang mengalah tiba. Kalau macam ada 10 kali gaduh, 6 kali papa mengalah. Sorry tak, kalau 10 kali gaduh, 5 kali papa, 2 kali mama, 3 kali ni korang buat tak ada apa-apa gaduhan. Dia tiba-tiba macam bercakap je. Tak, kenapa mama tak mengalah? Sebab bukan salah aku. Salah dia lah kena mengalah kan. Sebab kalau 10 kali gaduh, kenapa? Sebab perangai papa yang buat perangai. Kalau aku buat perangai, aku minta maaf. Tapi sebab kebanyakan dia buat perangai, dia lah minta maaf. Dia bukan apa tau, kalau bergaduhnya korang, dia suka melahar tau. Papa ni dia kan laser. Kadang-kadang dia cakap tu menyentak hati mama. Dia lemah tak sentak mama akan merajuk. Kadang-kadang kan macam, kalau mama tegur dia kan, dah lah kot, diam lah nak cakap macam tu. Kita ni menegur. Dia je terus sentak. Tak apalah, I tak tahu dah, ambil tahu dah hal you. Tak apalah, you buat lah apa you nak buat. I tak nak tahu dah hal you. Betul, ni betul-betul lah, saya takkan ambil tahu hal. Sumpah, aku tak kata ambil tahu lagi hal kau. Alih syukur bergambar zaman lah. Macam tu kalau bergaduh. Kalau bergaduh, I takkan ambil tahu hal you lagi, Alih Syukri. You buat lagi nak buat apa ke, I takkan ambil tahu dah. Suka hati, I takkan tanya you pergi mana pun. Dalam hati, mengorek juga. Dalam hati mesti fikir, pergi mana? Kau nak balik manakala mulut tidak ambil tahu. Tapi mulut memang hati ambil tahu. Lang korang lelaki aku kan, mahu aku tak merempan kan.